Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sempena kedatangan Tahun Baharu 2026, saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baharu kepada seluruh rakyat Malaysia, sama ada yang berada di dalam negara ini ataupun berada di luar negara. Tahun 2026 membawa harapan baharu untuk kita memperkukuhkan kesejahteraan rakyat serta memacu kemajuan negara. Sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, fokus kami berpaksikan dua tanggungjawab utama. Pertama, tanggungjawab sosial, iaitu bagi memastikan rakyat, khususnya di desa atau di luar bandar, benar-benar merasai kehadiran kerajaan dalam kehidupan seharian mereka. Kedua, tanggungjawab korporat, iaitu bagi memperkasa agensi-agensi di bawah KKDW sebagai pemacu ekonomi desa, nadi penjanaan pendapatan rakyat dan tiang sokongan kemakmuran luar bandar. Kerajaan juga akan terus memperkasa TVET sebagai tenaga kerja masa depan, mengukuhkan ekosistem halal sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baru. Kerajaan juga akan memastikan kesiapsiagaan bencana berada pada tahap tertinggi demi menjaga mangsa-mangsa bencana. Marilah kita melangkah ke tahun 2026 dengan semangat kebersamaan, budaya kerja pantas dan penyampaian yang berimpak tinggi. Bersama-sama kita bina Malaysia yang lebih sejahtera dan lebih berdaya saing. Saya Ahmad Zahid Hamidi dengan penuh keikhlasan mengucapkan selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga tahun 2026 membawa rahmat, keamanan dan kejayaan yang lebih gemilang untuk kita semua. Terima kasih.